Assalamualaikum. Hari ni aku nak kongsikan hampa dua cerita daripada Abang Zam yang berasal daripada Perak. Kisah ni berlaku pada tahun 2009 dan juga 2010. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada tahun 2009, Abang Zam ni usia dia genap 20 tahun. Dan semasa itu juga, Abang Zam ni masih lagi tak bekerja. Setelah habis SPM, Abang Zam ni tak pernah langsung cuba apply kerja ke. Orang tua kepada si Abang Zam ni cubalah nasihat dekat si Abang Zam. Ni Zam, kalau boleh hang pergilah cari kerja. Kerja kampung pun ada, kerja dekat pekan sana tu pun ada. Pergilah minta daripada duduk rumah saja. Lalu si Abang Zam ni pun dia pergilah dekat pekan. Dan Alhamdulillah Abang Zam ni dapatlah kerja dekat kilang. Itu pun selama 3 bulan. Lepas tu Abang Zam ni berhenti kerja. Abang Zam ni pula cuba minta kerja sebagai security di sekolah lama dia. Pun dapat juga. Tapi kerja sebulan, lepas tu berhenti lagi. Setelah tu Abang Zam ni dekat 2 bulan jugalah dia mengangguk. Dan akhirnya Pak Lang kepada si Abang Zam ni bagi saranan. Macam ni lah Zam, kalau hang dah susah sangat nak kerja dengan orang, apa kata hang lah ni kerja dengan aku. Aku bayar hang gaji bulan-bulan. Hang jagalah dekat aku punya kandang kambing tu. Abang Zam ni tanyalah dekat Pak Lang dia. Ni Pak Lang, mana hak pekerja Pak Lang yang budak Indonesia tu? Kata si Pak Lang, budak Indonesia tu dah berhenti dah. Lah ni aku dah tak ada siapa-siapa ni. Kalau boleh hang kerja lah, aku bagilah hang gaji. Kerja bukan susah pun. Nak kerja hang pergi tengok je dekat kawasan keliling aku punya kandang tu. Tanpa berfikir untuk kali kedua, si Abang Zam ni langsung setuju secara serta-merta. Jadi Pak Lang ni pun bagi tahulah dekat si Abang Zam, mulai malam ni hang terus pergi ke kandang aku. Lalu Abang Zam ni pun dia kata tak apalah, nanti malam saya pergi lah dekat Pak Lang punya kandang. Lepas isyak, Abang Zam ni langsunglah bergegas dekat kandang milik Pak Lang dia. Bila sampai dekat kandang kambing tu, Abang Zam ni pun dia mulakan kerja dia. Mula-mula dia pergilah pusing dekat kawasan keliling kandang. Dah habis pusing dan sebagainya, Abang Zam ni jadi boring. Dia pun call lah kawan dia. Masa duk tengah dial nombor kawan dia tu, tiba-tiba Abang Zam ni terdengar bunyi ngilayan kuat ni. Kata Abang Zam memang jelas tu adalah suara Pontianak. Abang Zam ni tak tunggu dah, dia terus balik sampai ke rumah dia. Bila sampai kat rumah dia ni, dia tak masuk dah ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Sebab tingkap rumah Abang Zam ni dia masih papan yang jenis buka selak tu. Memandangkan ketika tu orang tua kepada si Abang Zam ni tak tutup lagi tingkap rumah. Bila Abang Zam ni dia panjat sampai masuk ke dalam rumah, orang tua kepada si Abang Zam ni tanya, "Hang ni gila ke apa? Awak tak reti nak masuk ikut pintu ke apa?" Abang Zam ni dia dah tak boleh nak cakap apa-apa lagi dah dekat orang tua dia. Dan ketika malam tu juga Abang Zam ni mengalami demam. Keesokan pagi, Pak Lang kepada si Abang Zam ni datang ke rumah. Pak Lang kepada si Abang Zam ni dia jadi marah lah dengan si Abang Zam. Punca apa? Pak Lang dia datang dalam pukul 2 lebih. Tengok-tengok Abang Zam tak ada pun. Bila Pak Lang sampai ke rumah, Pak Lang tanyalah dekat orang tua pada Abang Zam ni, "Ni mana ni Zam? Ada kat bilik tu tengah demam tu." Lalu si Pak Lang ni pun masuklah sampai ke bilik si Abang Zam. Tanya balik dekat si Abang Zam, "Hang awak tinggal kandang macam tu je. Aku semalam nak mai jenguk hang dalam pukul 2 lebih, tahu-tahu hang tak ada." Masa tu Abang Zam ni dia cakap lah dengan perlahan. Pasal apa dia pun tak boleh nak cakap kuat-kuat. Sebab Abang Zam ni kan demam. Jadi dia cakap lah baik-baik dengan Pak Lang. "Ni Pak Lang, kalau boleh saya tak maulah kerja lagi dengan Pak Lang." Awaknya pula hang ni." "Pak Lang, dekat kandang Pak Lang tu, saya semalam dengar ada bunyi ngilayan Pontianak lah." Pak Lang ni dia boleh jawab apa tau? Aduh, tak hero lah macam ni. Rupa-rupanya Pak Lang tahu dah cerita sebenar. Pak Lang ni pun dia cerita satu demi satu. Hak budak Indonesia sebelum si Abang Zam bekerja dekat kandang milik Pak Lang tu,
budak Indonesia ni bukan sekadar dengar saja, malahan benda tu ganggu depan muka dia. Jumpa daripada jarak jauh lah, kadang-kadang jumpa dekat atas bumbung kandang lah. Disebabkan budak Indonesia tu tak tahan, dia kerja dan sebulan je, lepas tu berhenti. Dan ada jugalah kejadian-kejadian yang sebelum pun sama juga. Mula-mula Pak Lang ni cubalah pujuk si Abang Zam, tapi Abang Zam ni dia tetap tak mau juga kerja. Akhirnya Pak Lang ni tak boleh buat apa lagi dah. Nak tak nak dia lah terpaksa handle di waktu malam. Okey, di kejadian yang kedua ni pula berlaku pada tahun 2010, yang mana Abang Zam ni waktu tu depa ni konvoi ramai-ramai pergi dekat Lumut mandi laut. Bila dah enjoy sakan dekat kawasan laut Lumut tersebut tu, akhirnya depa ni pula nak baliklah ke rumah masing-masing. Masa perjalanan nak balik tu, depa ni berpecah. Macam si Abang Zam dia ikutlah balik ke hala kampung dia. Macam hak grup-grup lain ada yang mai daripada Bidu lah, ada mai daripada Ipoh lah, ada mai daripada Cemor lah. Masa tu waktu malam bila balik tu, Abang Zam ni seorang-seorang tau. Dia sampai di satu kawasan. Kawasan tu dia kiri kanan dia hutan. Kalau depan lagi barulah jumpa rumah orang. Masa tiba di kawasan hutan tersebut tu, Abang Zam ni tiba-tiba dia ada merasakan bawa muatan yang berat. Sedangkan Abang Zam ni dia bawa motor seorang dia saja. Dia tak ada bonceng siapa-siapa pun. Masa Abang Zam ni duduk tengah pederas dia punya motor dia, duduk tengah perah throttle motor. Yang peliknya kat sini, dia perah lah kot mana pun, kelajuan tu makin lembab. Sedangkan motor tu masih baru lagi, tak sampai pun setahun. Dan motor tu juga, motor tu stroke. Dalam masa yang sama, tiba-tiba Abang Zam ni terhidu bau yang busuk. Dan dalam yang sama tu juga, Abang Zam ni merasakan dekat belakang dia tu seolah-olah macam ada orang bonceng daripada belakang Abang Zam. Masa tu bulu roma Abang Zam dah terangkat habis ni. Jadi Abang Zam ni nak pastikan apa benda yang ada di belakang dia. Abang Zam ni dia tengok dekat melalui side mirror, rupa-rupanya benda tu ada di belakang Abang Zam. Dan memang sangat jelas, iaitu Pontianak. Sebab apa kata Abang Zam itu adalah Pontianak? Kerana rambut makhluk tersebut tu panjang, muka dia ni seburuk-buruk. Dan dalam masa yang sama juga, Abang Zam ni cuba kawal keadaan situasi. Maksud dia macam mana? Masa Abang Zam duk pegang handle motor tu, kalau ikutkan dia nak menggeletak dah, tapi dia cuba tahan sampailah di kawasan perumahan orang. Abang Zam ni dia tengok balik ke arah side mirror, dan Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi dekat belakang si Abang Zam. Tapi Abang Zam ni dia jadi tak sedap hati. Jadi Abang Zam ni dah sampai dekat ke arah pekan, dia cari hotel, lalu dia menginaplah satu malam. Keesokan pagi tu barulah Abang Zam ni betul-betul dia balik sampai ke rumah dia. Dan Alhamdulillah juga, dalam cerita ni tak ada lah benda tu ikut sampai ke rumah Abang Zam. Itulah apa yang dialami oleh Abang Zam ketika berhadapan dengan Pontianak. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.